bersama kamu dalam Travelog Desa Perdana Muda. Okey, baik. Tadi Abang Syahidi dah bawa dah saya pusing-pusing dan melihat sendiri jenis-jenis udang yang Abang hantar keluar kan bang kan. Sekarang ni saya rasa tibalah masanya untuk penonton-penonton kita nak kenal dengan lebih dalam lagi. Siapakah usahawan muda kita untuk episod kali ini, iaitu Abang Syahidi. Latar belakang Abang sikit. Okey, terima kasih. Terima kasih pada Desa punya lah. Alhamdulillah, saya Syahidi bin Syuib, berumur 37 tahun, berasal daripada Hulu Langat, Selangor. Saya dah berternak udang kara ni lebih kurang 9 tahun dan Alhamdulillah lah, sepanjang saya mengusahakan ternakan udang kara ni, kita telah pun membangunkan sebuah hub pengumpulan ternakan udang kara dan kita juga ada beberapa kolam-kolam ternakan lah di luar daripada Selangor, tapi main kami di sini di Hulu Langat ni sebagai pusat pengumpulan ternakan udang kara di Malaysia. Di Malaysia. Okay, kita boleh panggil ni HQ dia. Lebih kurang lah. HQ dah. Macam mana boleh dapat idea bang untuk nak buat perniagaan ni? Sebenarnya macam saya cakap saya bermula daripada tahun 2013 di mana pada ketika itu saya masih lagi seorang penjawat awam sebenarnya. Saya bekerja dan saya bekerja sebagai seorang pegawai penguatkuasa. Okey, jadi saya punya hobi memang saya suka dengan aquarium. So bila saya berternak, saya mula berternak tu bila mana saya terfikir sesuatu lah, kenapa daripada hobi ni kita tak boleh jana pendapatan. Jadi saya mencari something yang saya rasa kalau buat ikan hiasan tu dia punya up and down tu terlalu laju. Jadi saya mencari sesuatu yang lebih stabil, iaitu benda yang berasaskan makanan. Dan kita nampak ada satu ternakan yang pada ketika itu sangat popular, iaitu udang kara ni. Jadi saya pun cuba, saya berternak, saya pergi kursus sifu saya di Melaka pada ketika itu, dan Alhamdulillah sehingga hari ini apa yang saya ada bolehlah menggantikan pendapatan saya. Kita boleh ada pekerja sendiri dan sebagainya. Dan Alhamdulillah pertanian itu sendiri sebenarnya pada saya merupakan satu bidang perniagaan lah sebenarnya. Tapi bang, saya tertarik untuk nak cerita pasal jenis udang ni. Dia okey lah, sekali saya tak beri ilmu ni tengok macam lobster lah. Okey, betul. Macam lobster. Adakah itu memang lobster yang kita selalu makan dengan kedai itu ke? Okey, sebenarnya udang kara ni nama common dia atau di Malaysia kita kenali sebagai udang kara. Okey. K-A-R-A udang K-A-R-A. So yang mungkin kita biasa dengar adalah udang karang, K-A-R-A-N-G, karang. Tapi sama je? Lain. Udang kara ni dia fresh water, udang karang batu karang. Lebih kurang kan dia berada di laut. Dia bukan dia bukannya di sungai lah asasnya. Jadi udang ni di sungai sebab tu kita boleh pakai air pipe tadi. So dia sangat-sangat berbeza lah. Memang dari segi teknikal, rupanya kalau kita tengok hampir sama dengan kini. Sepitnya besar macam ketam yang warna orange tu kan. Tapi udang ni pun kalau kita goreng nanti jadi warna orange juga. Bila kita dah goreng dia memang bertukar jadi warna merah ke orange kan. So itu normal lah. So udang ni berasal daripada Australia dan dia mula dikomersialkan lebih kurang daripada tahun 2010 lah di Malaysia. Kalau ikut catatan dalam sejarah udang kara ni, dia dibawa dalam konteks penyelidikan pada tahun 2010 lebih kurang macam tu lah. Jadi sebab tu saya bermula dalam 2013 tu tidaklah begitu terlambat. Tapi asasnya untuk pertanian ni dia bukan MLM siapa masuk awal dia betul tidak. Dia siapa yang ada kemahuan, siapa yang ada siapa usaha lebih dia dapat lebih akan dapat lebih. Baik Bang Zadi, sedikit nasihat kepada generasi muda kita yang nak mulakan sesuatu perniagaan tapi ada keraguan di dalam diri mereka. Yelah, sekarang zaman teknologi pun dah makin canggih. Mungkin itu dah menutup visi mereka untuk yelah kat desa ni, siapa sangka boleh mendapat pendapatan yang lebih lumayan berbanding duduk di bandar sana. Jadi ada nasihat daripada abang. Dia sebenarnya pada saya adalah kita perlulah belajar. Pada saya itu je. Wordsnya mudah. Belajar dan terus belajar. Sebab kita ambil contoh teknologi. Teknologi ni sentiasa update. Tapi update tu dengan tindakan apa? Dengan tindakan kita belajar lah. Dan kita jangan anggap teknologi ni akan menutup visi untuk kita berniaga dan sebagainya. Sebab teknologi tu hanya memudahkan sahaja. Dia tidak orang kata ada teknologi akan hilang pekerjaan, akan hilang semua pendapatan dan sebagainya. Tidak. Teknologi itu memudahkan manusia tetap diperlukan, tetapi manusia itu perlu sentiasa update atau belajar. Itu saja. Joinlah mana-mana kursus, carilah mana-mana mentor yang ada. Ini dua je pada saya. Belajar tanpa mentor pun tak guna juga. Belajar sekarang ramai anak muda yang suka belajar
gunakan Google sebagai contohnya, Mr. G ke, apa-apalah platform engine tu kan, tak boleh. Sebab apa yang disebut di dalam internet tu tidak akan sama dengan feel yang sebenar. Sebab tu saya galakkan belajar dan carilah mentor. Mentor ni pun juga ada macam-macam, mentor bisnes, mentor pertanian tu sendiri. Jadi asasnya belajar, itu saja. Belajar. Nasihat saya, belajarlah. Jangan berhenti belajar lah sebenarnya. Yang terakhir bang, kata-kata motivasi dan inspirasi kepada anak-anak muda terutamanya. Jadikan pertanian ini sebagai satu sumber pendapatan, dan pertanian ini sebenarnya bukan lagi satu sektor yang orang kata terkebelakang, tapi pertanian itu sendiri sebenarnya adalah sumber kekayaan baru bagi negara kita. Jadilah usahawan pertanian. Terima kasih Bang Soedi. Terima kasih sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih juga sudi datang ke tempat saya. Sama-sama. Baik, kepada penonton-penonton, kalau tak ambil juga inspirasi ni, saya tak tahu nak cakap apa lah kan. Saya dah datang jauh-jauh hanya untuk kepada penonton-penonton semua. Jadi jangan ke mana-mana, kerana selepas ini saya akan pergi ke satu lokasi nak desa yang sangat unik dan menarik. Semuanya hanya dalam Travelog Desa Perdana Muda. Perkara ni sebenarnya senang nak jaga. Bila jaga dengan baik, utama dia jaga dua benda ni je, kualiti air, kita jaga kenakan kita. Dua tu je. So bila kita jaga dua benda ni, insyaAllah memang potensi untuk pergi jauh tu, petani, usahawan semua boleh pergi jauh. Macam kat sini, kita nampak macam orang kata, oh gaji sikit, minimum mungkin bawah 2,000. Tak sebenarnya. Sebenarnya lebih banyak daripada tu. Bila kita kerja dekat sini, environment dia lebih selesa, lebih seronok daripada yang stres kat bandar dengan udara yang macam tu kat sini, dengan keadaan yang aman, pandang situasi yang elok.